ada dibincangkan tentang ART, Agreement on Reciprocal Trade ataupun tarif timbal balas Amerika Syarikat, perjanjian perdagangan Amerika Syarikat dan Malaysia. Dan kami diingatkan bahawa memang ada MJM, Memorandum Jemaah Menteri yang dibawa dan perkara-perkara yang diteliti. Jadi tidak timbul isu dakwaan seperti yang dibuat oleh seorang ahli parlimen sewaktu sesi soal jawab Perdana Menteri pada hari Selasa yang lalu. Perkara ini tidak timbul. Jadi ia telah dibincangkan, ia telah dibawa ke perhatian dan ada memorandum Jemaah Menteri yang dibawa. Jadi tak menjadi isu. Adakah akan didedahkan kepada parlimen ke mengenai ART itu nanti? Atau macam mana? Sebab sekarang ni ramai yang mempersoalkan adakah perincian yang itu akan didedahkan kepada parlimen. Sebab ramai yang mempersoalkan mengenainya. Dokumen tersebut boleh diakses di laman web TT sekarang sepenuhnya. Itu yang ia telah boleh diakses sejak awal minggu ini secara sepenuhnya, bersekali dengan soalan lazim ataupun frequently asked questions.